mereka. Saya tak cantik, kata mereka saya tak seksi. Mereka mesti menyesal sekarang kan? Cuba. Tapi dalam banyak-banyak syarikat rakaman tu ada company yang nama BMG, jadi ambil saya jadi artis rakaman. Jadi saya ingat lagi waktu saya buat demo tu, Abang Anwar Zain datang dekat studio Synchro Sound. Ya, lepas tu aku starstruck. Aku tanya dia, macam mana abang beli kereta GTI abang ni? Satria. I starstruck, sorry abang. Padahal macam nanti soalan macam tak apa-apa kan. So, ya dari situlah saya bermula. Dan sebenarnya Allahyarham, bila saya tanya abang kenapa abang nak suruh saya jadi penyanyi, so kata beliau, kata Allahyarham, sebenarnya Misha, suara kau sebenarnya biasa je, dia kata. Tetapi ada satu perasaan dalam suara itu yang kalau abang bawa kereta, abang jadi macam teringat kisah-kisah sedih abang. So abang rasa semua orang pun begitu. Semua orang boleh mengimbau rasa sedih mereka bila dengar suara kau, Misha. Jadi saya pegang rasa itu sehingga ke hari ini. Kalian suka kalau saya merintih dalam lagu kan? Kalau nyanyi lagu bahagia, korang macam meh. So saya ingin menyanyikan lagu-lagu ini. Lagu-lagu ini diciptakan oleh Allahyarham. Ini juga, dan ianya dinyanyikan oleh idola-idola saya juga yang saya pandang tinggi, yang menjadi guru-guru awal saya waktu saya menjadi penyanyi. Oh ya, untuk konsert ini saya dibantu oleh betul-betul guru profesional. Berikan tepukan untuk Datuk Syafina Selamat. Ya, beliau yang menjaga vokal saya dari awal sampai akhir. We're gonna do this. Let's do it. I'm sure